Okey, Alhamdulillah pada pagi ni kita ride panas enjin ke mana ni? Ke Batu Ferringhi, Penang. Kita main panas enjin kat Batu Ferringhi. Kita nak main panas enjin sambil relax dekat Batu Ferringhi ni, sambil lalu jalan-jalan lihat yang berliku-liku ni. Okey. Waktu hari Ahad, sebenarnya senang ride hari Ahad. Orang cuti kereta tak banyak sangat. Kalau tidak kan kereta waktu peak hour tu janganlah ada buat besar. Penang, KL tu antara tempat-tempat yang kalau boleh nak elok lah waktu peak hour tu. Orang balik kerja, esok kerja, hari cuti ni gagah-gagah lah, taklah banyak sangat. Okay, so kita enjoy ride panas enjin, relax. Solo ride saya pagi ni. Member hari Ahad ada yang ada kerja, so tak apa, kita pasal kerja kita dulu. Kita pun nanti cuba turut. Ada hari kita ajak ride, kita pula ada kerja. Time tak ada kerja, kita keluar dulu panas enjin. Ada time free, kita jumpa kawan-kawan. Tak ada, kita ride seorang. Ride ni satu terapi juga kan. Terapi, orang panggil apa? Bukan buat pun. Kadang-kadang tak ada destinasi pun, saja pusing syok-syok je kan. Nak bagi rasa healing. Healing. Yelah, healing lah juga kan. Masing-masing ada cara healing masing-masing. Ada orang naik motor, ada orang mancing. Saya naik motor, relax, santai-santai, main corner sikit-sikit kot ni. Bukan nak main corner dahsyat-dahsyat pun kan. Kita bukannya kaki corner, kita ni bawa motor tegak, relax kan. Orang lain kat kaki corner ke apa, lain lah. Kita ride santai. Tu apa ni? KTM. Okay, so kita layan dulu kat sini. Sikit. Ni pun duk pakai G3 ni kat sini. Kereta macam ni. Ni pun dah dekat pukul apa ni? Pukul 9 dah. Dekat pukul 9. Tak tahu banyak sikit ni. Kalau awal lagi kereta tak banyak sangat. Okay. Mungkin ada yang pernah ride main kat belah sini ni. Kalau orang Penang ni kot ni memang tempat dia lah duk main kan. Main cuti, main mandi di laut, duduk hotel. Okay. Hari lain nanti kita try tengok pergi kot belah Sungai Petani ke, pergi kot Lostak ke, pergi kot Perlis pula ke kan. Ada member ajak ride, kita pergi kot belah Ipoh pula ke. Nak ride PKL tak ada lagi ni. Hari ada pun Sabtu Ahad je. Hari cuti minggu besok kadang penuh sangat pula orang. Tak syok juga nak ride pun, penuh sangat kan. Kerja, masalah. Tapi tak apa pun, kita enjoy keadaan kita. Ada agak kerja, pada orang tak ada kerja. Rezeki Allah Ta'ala bagi. So kita layan setakat mana apa yang ada, kita enjoy. Hidup taklah stres kan macam tu kan. Okay, sambil-sambil tu boleh tengok layan saya pergi ke Empangan. Dia panggil Empangan apa tu? Empangan hitam ke Empangan apa tu? Okay, so kita nak ride di sana.
Hari Minggu, Sabtu, Ahad kadang-kadang ada geng bicycle ni kat area Batu Ferringhi ni. Yang naik daripada Teluk Bahang turun ke Batu Ferringhi. Kalau siapa yang kaki ride bicycle tu kan, cuba try tengok. Saya naik dengan motor area belah Teluk Bahang tu, kalau naik bicycle, hui, mau tangkap betih ni kan, tangkap pohon semua dah. Kepo ni tengok memang respect lah, memang dahsyat lah. Kepo ni memang duk kaya selalu sebenarnya ni. Kita naik dengan motor lah, jalan berliku-liku macam ni kan, naik bukit, turun bukit. Kalau kat belah Teluk Bahang tu, balik pulau, Teluk Bahang balik pulau, nak naik bukit tu boleh tahan. Kepo ni memang duk kaya selalu setiap minggu. Kalau selalu hujung-hujung minggu kalau saya main pun memang duk ada geng-geng bicycle ni. Ni banyak kan ni. Okey, kita dah sampai di Batu Ferringhi. Kita nak naik ke Teluk Bahang di atas lagi. Ni area Batu Ferringhi. Hotel apa ni? Masjid Lama Tanjung Huma. Ni Golden Sand kot hotel ni. Maksudnya Golden Sand. Betul, Golden Sand Resort. Ini kalau malam-malam ni penuh ni hujung minggu. Oh, Bukela. Dekat mana ni? Kawasan apa ni? Taman Rimba. Oh. Oh, kawasan dia cantik.
Oi, bah. Makan jalan-jalan. Subhanallah. Cantiknya air laut. Selekoh ni bahaya sebab tak nampak jalan sebelah dan dia tajam. Slow tak apa. Oh, ramainya orang Kelah. Ini dekat dengan Taman Herba. Cantik kat sini. Oh, pasiak dia cantik. Kerja-kerja pembaikan. Oi. Okey, sekarang dah sampai ke, ini tak silap Bahang Bay kot. Hotel Bahang Bay, kalau tak silap lah. Ha, betul? Bahang Bay. Dulu sini hutan. Faham tak? Sekarang ada Angsana Teluk Bahang, Bahang Bay. Ni asal dia Mutiara Hotel kot. Mutiara Beach Resort lah Mutiara Hotel tu. Ni Terbengkalai. Okey, kita dah sampai Teluk Bahang. Kita nak pergi ke atas lagi. Teluk Bahang. Balik pulau 11 kilo. Ini apa ni? Escape Penang. Oh dia punya papan gelonsok dah sampai ke tengah-tengah jalan ni. Okey. Ni Entopia. Entopia ni taman rama-rama. Ambil gambar je lah. Best ni kan.
Banyak kau orang naik kereta ni. Ambil gambar. Kata dah sampai balik pulau. Alright. So kita dah sampai sini. Ambil gambar tu.